Berjayanya Mardi membuktikan bahawa beras tempatan dicampurkan dengan beras import dan dijual dengan kampit beras import adalah satu bukti menunjukkan kerajaan mesti bertanggungjawab dan bertindak dengan pantas. Bagi saya, dengan keluarnya beras tempatan sebanyak 400,000 keluarga keperluan yang mampu diselesaikan, ia bukannya isu beras telah selesai. Bahkan dengan apa yang disebut oleh Menteri akan dikeluarkan beras tempatan yang boleh menampung 400,000 keluarga itu, sebenarnya bagi saya ianya menggambarkan kerajaan makin terserlah kegagalannya. Atas sebab apa saya berkata demikian? Pertama sekali, ingat tak, sebelum ini beras tempatan berada di pasaran 70% dengan harga RM26 bagi 10 kilo. Kita nampak tak? Kita faham tak? 70% beras tempatan di pasar itu boleh menampung berapa ramai? Boleh menampung 23.8 juta rakyat Malaysia. Sekarang, beras tempatan yang baru diumumkan oleh kerajaan setelah hilang hampir 1 tahun lebih hanya baru menampung 400,000 keluarga sahaja. Bayangkan bezanya sebelum ini dan sekarang. Inilah saya katakan tadi bahawasanya makin terserlah kegagalan kerajaan dalam menguruskan beras negara. Beras negara ni, ia merupakan makanan ruji bagi negara kita. Sepatutnya, ia tidak boleh diberikan kuasa kepada orang tengah untuk mengeksploitasi makanan ruji negara kita. Dan yang kedua, saya masih teringat pada November 2024, Timbalan Menteri mengatakan bahawa tidak lama lagi Perdana Menteri akan mendedahkan siapa sebenarnya taikun beras, siapa sebenarnya kartel beras. Persiapan, maklumat, kajian telah pun sedia. Hanya menunggu untuk diumumkan, didedahkan oleh Perdana Menteri. Ini disebut pada November 2024. Sekarang dah masuk bulan Mac 2025. Dah berapa bulan lambat? Persoalan yang terfikir dalam kepala saya, kenapa masih lagi Perdana Menteri tidak mampu, tak boleh untuk mengisytiharkan, untuk menyebut, untuk mendedahkan siapa taikun beras, siapa kartel beras. Rakyat nak tengok wajah mukanya. Rakyat nak tahu siapa dia. Berkuasa sangat ke? Hebat sangat ke taikun ini? Maka cepat-cepatlah Perdana Menteri, jangan tangguhkan lagi. Rakyat sedang menunggu siapa wajah muka, susuk tubuh kartel beras ataupun taikun beras ini. Sedangkan di bawah Perdana Menteri adanya berpuluh-puluh kementerian, adanya berpuluh-puluh, mungkin beratus jabatan, ada mungkin beribu agensi. Bermakna sebuah kerajaan dia mempunyai kekuatan untuk menyelongkar, untuk menggeledah, untuk merisik, untuk mencari siapa taikun beras. Tapi masih gagal lagi. Alhamdulillah, saya puji Mardi. Mardi dengan integritinya, dia mampu menunjukkan beras tempatan telah bercampur dengan beras import, tetapi harganya harga beras import. Bila Mardi telah pun membuktikan, bertindaklah. Puluhan kementerian, puluhan jabatan, ribuan agensi. Kenapa masih gagal lagi untuk mendedahkan siapa kartel beras, siapa taikun beras, siapa dia orang yang menggunakan kaedah kapitalis dalam menguasai beras ini? Itu saya katakan, isu beras belum selesai. Semakin hari kerajaan semakin terserlah kegagalan dalam bab isu beras. Kalau sayur-sayuran antara gunung ke gunung bukan lagi dimiliki oleh kerajaan, tapi ianya diusahakan oleh taikun-taikun. Kalau di lautan, sotong, ikan, udang dan sebagainya, sumber lautan telah pun dikuasai oleh orang tengah, dikuasai oleh taikun, dikuasai oleh kapitalis. Mereka yang menentukan harga pasaran. Takkanlah beras ini pun kita nak serahkan kepada taikun, kepada kapitalis. Sebab itu saya ada lontaran idea saya supaya kerajaan dapat mengatasi masalah beras ini. Yang pertama sekali, saya minta kepada pembangkang dalam parlimen sebagai satu kuasa semak dan imbang dalam kerajaan. Teruskan bersuara, asak demi asakkan supaya memastikan
kerajaan dapat menyelesaikan isu beras ini. Bukan hanya sekadar mengadakan di pasaran 400,000 keperluan keluarga sahaja. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya minta kerajaan supaya gunakan kekuatan agensi, kekuatan jabatan untuk menyelongkar dan mendedahkan siapakah tycoon itu. Dan kita heret mereka ke muka keadilan. Sumbatkan mereka dalam penjara. Ini yang telah pernah diperkatakan oleh seorang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dahulu. Ini saya tuntut. Rakyat tuntut dan rakyat ingin melihat apa yang diperkatakan ketegasan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat dibuktikan. Tengoklah akta mana, undang-undang mana. Takkanlah beras tempatan yang dicampurkan dengan beras import dijual dengan harga beras import. Tidak ada satu akta pun untuk dikenakan, dihukumkan kepada mereka yang telah mencampurkan beras tempatan dengan beras import dengan harga import ini. Sedangkan akta beras ini merupakan akta paling banyak dalam negara kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya masih berkata lagi, kita hendaklah menubuhkan LPN, Lembaga Padi Negara. Lembaga Padi Negara ini perlu diwujudkan semula supaya kerajaan berperanan langsung dalam menguruskan beras negara ini. Kerana apa? Beras negara adalah makanan ruji negara kita. Inilah dia sumber nasional yang perlu dimiliki oleh negara kita, iaitu kita mesti tubuhkan lembaga padi negara. Saya harapkan bahawa kerajaan serius untuk menangani isu beras ini supaya ia selesai.